Saya tahu lah UUM tu Universiti UMNO Malaysia. Semua tindakan-tindakan yang tidak mencerminkan akademia, Kita bodoh. tidak mencerminkan intelektual, Hang bodoh. tidak mencerminkan keilmuan, tidak boleh dipraktikkan di universiti dan oleh orang-orang universiti dan kepimpinan universiti dan kementerian yang mengawal universiti. Semua negeri ada maruah, semua pemimpin ada maruah, semua kerajaan ada maruah. Jangan diperkotak-katikkan orang, jangan dibuat sembarangan, jangan buat mudah dengan perasaan dan pandangan orang lain kepada kita. Orang lain tak bodoh kalau kita cerdik. CEO suruh kata. Kita bangga UUM ada di sini, tapi kita tidak suka dengan perangai ini. Jangan berpolitik di universiti. Nak politik, mai bertanding dalam pilihan raya. Turun lawan saya di Jeneri. Siapa pun mai lawan saya, hadap pian dulu. Walaupun dia parti lain. Tapi dalam hal ini kita bersama. Betul pian? Utara rambut putih. Kita menghormati tradisi keilmuan. Kita hormat semua orang. Kita lebih menghormati orang yang reti menghormati kita juga. Itu yang paling baik sekali. Sejak 2008 sampai ni 2025, ada berapa peristiwa dah dengan UUM ni. Dari isu tanah, isu ayak, ni isu nak graduate juga. Punca dia bukan ada pasal apa, pasal saya parti lainnya. Sebab saya parti lain. Saya tahu lah UUM tu Universiti UMNO Malaysia. Kalau saya sebut aku tu malu kat orang kan. Tapi tak boleh kita berada sampai ke tahap itu, level